Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Buat apa tu hari Sabtu ni? Rehatnya. Okay, sekarang kita di showroom Dongfeng. Diorang nak launch rasanya by next year produk dua kereta baru 007 The Protagonist, dan juga di belakang sana tu Vigo, satu sport sedan, satu lagi SUV. Cantik babe. So mana-mana yang nak cari kereta EV tu boleh lah usah-usah dekat website Dongfeng untuk tengok apa pilihan yang mereka ada untuk peminat-peminat kereta EV memilih dan menjadikan ianya sebagai pilihan mereka. Saya buka sikit tengok. Sudah. Gigil kau nak buka. Bahagian dalam dia cantik yang ni. Dia punya colour, pilihan colour tu memang cantik. Putih-putih, beige-beige gitu. Tak silap bila kita buka pintu, seat ni dia akan ke belakang. Bila kita tutup pintu, dia akan ke depan balik. Ke semua EV macam tu? Saya tak pasti sangat. Betul lah, dia gerak ke depan. Semua EV macam tu Mana-mana yang dah ada kereta EV mungkin boleh komen sikit. Betul ke dia punya tu memang macam tu? Jom kita tengok juga dia punya dalaman dia macam mana. Okay, sekali lagi ini adalah daripada syarikat Dongfeng, model 007 The Protagonist. Ini adalah dalaman dia. Ni kat belakang dia. Atas dia, wah, kaca see-through semua ke? Nampak tangan saya tak? Nampak tangan lah, see-through atas lah. Rasa dia boleh auto tinted ke? Agaknya lah. Saya pun tak habis sekolah lagi tentang kereta ni. Nanti kita tengok. Di seat belakang dia pula kita tengok. Alamak, siapa yang telah menghitamkan kereta bahagian belakang ni? Ni apa? Blower ke aircon? Aircon kot. Sejuk Kalau blower dia bising sikit kan. Gitu. Thank you semua yang tap like, yang support live ni. Saya ni acah-acah aje, sekadar nak berkongsi dengan kawan-kawan. Dia tu pula. Luar, okey. Luar tu. Boleh tidur lah. Macam biasa sekarang zaman SUV, so ini antara SUV yang menarik minat kita lah. Ini display untuk Vigo. Berapa inci ni? 8, 10 kot. Hai semua, hai. Thank you. Assalamualaikum, selamat pagi. Wah, ni cantik lah, saya minat lah. Tekstur dia ni. Dia tak ada tekstur, tapi dia punya design dia cantik. Airbag kat sini. Yang tu airbag nanti dia terbang. Ni apa? Wah, charging 50 watt, laju. Okay, di Vigo. Sekian dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan post mula di sebagai video biasa, okey?